Ramadan Karim, Allahu Akram. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan bukanlah sekadar bulan untuk kita menahan diri daripada lapar dan dahaga. Tapi Ramadan adalah bulan tarbiyah jiwa. Ramadan datang untuk mendidik hati kita yang sering lalai. Mata kita yang sentiasa melihat perkara yang sia-sia. Tangan kita kadang-kadang menulis perkataan yang boleh melukakan hati seseorang. Marilah kita sama-sama muhasabah diri kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Ramadan dahulu cabarannya bukanlah sehebat pada zaman ini. Pada zaman yang serba moden ini, serba canggih ini, adalah lebih berat lagi kita nak menghadapi suasananya, menghadapi segala mehnah-mehnah dunia. Cabaran yang pertama di dunia yang serba moden ini ialah media sosial. Tidak ada salahnya dengan media sosial, tetapi bagaimana kita menggunakan media sosial ini dengan cara yang betul, dengan jalan yang betul. Itu yang akan menjadi hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cuba kita ingat, cuba kita muhasabah balik. Bangun sahaja daripada sahur, apa yang kita akan capai? Kita akan capai telefon. Lepas sahaja berbuka puasa, lepas sahaja bertarawih, apa yang kita akan tengok? Kita akan tengok telefon. Cuba sidang pendengar bayangkan, jika kita ambil telefon, kita scroll, mungkin akan mengambil masa 1 jam, 2 jam, itu sekadar biasa. Tapi cuba bayangkan jika apa yang kita pegang itu Al-Quran, apa yang kita belek-belek itu Al-Quran, berapa pahala yang Allah gandakan kepada kita. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang cukup keberkat ini. Sidang pendengar yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita muhasabah balik. Apa yang perlu kita buat di bulan Ramadan ini? Adakah kita perbesarkan media sosial? Adakah kita seharian bersama dengan Facebook kita? Adakah kita seharian bersama dengan Shopee? Kita shopping? Sehingga kan kita lupa bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan untuk kita mendidik diri kita supaya mengawal nafsu dan sebagainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat terdahulu berpuasa, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Matlamat puasa ialah takwa. Matlamat puasa adalah takwa. Tetapi bagaimana kita nak capai takwa itu jika tangan kita selalu dengan telefon? Ini yang akan membimbangkan kita. Apa yang perlu kita buat bagi menghindarkan kita sentiasa lalai dan leka dalam arus perdana ini? Yang pertama, kita hadkan masa kita dengan telefon. Jika dulunya kita 3 jam kita ambil masa, kita kurangkan 3 jam jadi 2 jam, 1 jam dan seterusnya kita terus dengan Al-Quran. Kita gantikan 30 minit yang kita tengok Facebook, TikTok itu, kita gantikan, kita ambil Quran, kita baca-baca. InsyaAllah kita akan sentiasa mendapat ketenangan dan diberikan pelbagai ilham. Begitu juga yang seterusnya, kita unfollow lah perkara-perkara yang tidak berfaedah, perkara yang sia-sia. Contohnya drama pendek yang sering lalu di Facebook kita. Selalu sahaja drama, setengah jam kita tengok, kita tidak terasa apa-apa. Nikmatnya kalau kita baca Quran, setengah jam kita tak rasa apa-apa, kita tak rasa penat, kita tak rasa letih. Itulah yang dinamakan halawatul iman, kemanisan dalam beriman. Seterusnya, cabaran kedua dalam dunia ataupun arus yang serba moden ini adalah hiburan. Hiburan yang tanpa batas. Salah satu cabaran yang terbesar dunia moden hari ini ialah hiburan tanpa batas. Dulu hiburan ada waktu dan tempatnya.
sekarang hiburan itu ada di poket-poket kita 24 jam. Hiburan itu berada dalam telefon kita, dalam gadget kita. Cakap sahaja, nak tengok Netflix, nak tengok YouTube, tak perlu dah pergi ke pawagam dan sebagainya. Buka sahaja telefon, kita dapat tengok. Dan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, marilah kita sama-sama kawal supaya kita tidak leka ataupun lalai dengan hiburan yang melampau ini. Ramadan sepatutnya bulan kita kurangkan dunia hiburan, kita tambahkan akhirat. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini, malam Ramadan dihabiskan dengan drama-drama berseri. Lepas tarawih kita tengok pula, kita balik ke rumah, kita buka TV, ada drama-drama. Seterusnya sampai pukul 12, pukul 1. Rugi masa kita sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bukan hiburan ini tidak salah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Tapi cara kita menggunakan hiburan tersebut mestilah bertepatan dengan syariat-syariat. Apa yang melalaikan kita tinggal, kerana benda yang lalai ini akan membawa kepada kebahayaan dalam diri kita. Cabaran yang ketiga adalah disiplin diri. Yang ini yang kita kena tekankan, kerana Ramadan adalah bulan terbiah diri. Kita hidup dalam serba yang cukup mudah. Cakap sahaja kita nak makan apa, tekan sahaja telefon, makanan akan sampai. Cakap sahaja kita nak hiburan, tekan sahaja, cari sahaja hiburan apa yang kita nak, yang molek ataupun yang tak molek, semuanya akan keluar. Media sosial tanpa hak, segala urusan hanya di hujung jari kita. Allah, Masya Allah, inilah nikmatnya syurga dunia. Kemudian ini bukan salah, tetapi apabila tiada disiplin, ia menjadi kesalahan. Kebebasan tidak menghalalkan apa yang kita buat. Kita tengok balik, puasa sebenarnya, kita ingat puasa ini adalah latihan disiplin yang paling hebat. Ramai yang gagal bukan mereka tidak tahu. Mereka tahu tengok perkara ini tidak baik, tengok buat benda ini tidak baik. Tetapi kerana apa? Kerana mereka tidak mampu untuk mengawal diri mereka. Maka kita pupuklah, kita tanamlah disiplin dalam diri kita, supaya kita sama-sama mendapat syafaat Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini. Ramadan pula datang dengan sebagai bulan madrasah disiplin. Bayangkan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita boleh tahan lapar berjam-jam kerana Allah. Itu buktinya sebenarnya kita dapat mendisiplinkan ataupun kita dapat mengawal diri kita. Masalahnya, selepas saja berbuka, di mana disiplin itu? Di siang hari kita boleh mengawal disiplin kita. Kita boleh mengawal emosi kita. Tetapi selepas berbuka puasa, mana disiplin itu hilang? Cuba konsisten balik. Kawal balik emosi kita seperti mana kita kawal emosi kita di siang hari. Itulah nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan. Itulah tanda kita sedang membina disiplin. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jangan kita salahkan zaman ini, zaman moden. Zaman tak pernah salah. Yang perlu kita bina ialah jiwa yang kuat. Semoga Allah jadikan hamba yang mampu mengawal diri walaupun hidup di tengah dunia moden yang penuh dengan godaan ini. Ingat, orang yang berjaya di dalam dunia dan akhirat bukan orang yang paling bijak, tetapi siapa? Tetapi orang yang dapat mengawal diri mereka. Ingat, insya-Allah, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.